Hidup kita selain daripada cabutan bertuah, benda yang selalu kita duk minat, nama dia viral. Makanan viral. Keluar saja dalam YouTuber, keluar saja dalam TokTik, keluar saja dalam muka buku. Sedap. Sedap betul mi kari ni. Dapatkan mi kari di alamat sekian. Besok berbaris sampai ke lebuh raya, tuan-tuan. Sedap betul lah kambing ni. Oh, sedap betul lah. Tuan-tuan, berbaris macam ular kena patuk, tuan-tuan. Orang kita bila sebut viral saja, penuh. Laksa ke, mi udang ke, kari pap pula. Tapi kenapa tak memviralkan benda yang besar? Siapa-siapa yang puasa, siapa-siapa yang terawih, siapa-siapa yang sedekah, siapa-siapa yang baca Quran, siapa-siapa yang menghidupkan malam, siapa-siapa yang jumpa dengan Lailatul Qadar, sekian banyak. Buat bodoh. Lagi 10 malam terakhir, lagi sibuk masjid India. Sunyi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bual bicara kita tajuk pada malam ini iaitu Ramadan yang dirindui. Jadi kita nak mulakan mukadimah kita pada malam ini. Kita nak bincang dulu berkaitan dengan puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebut wa ana ajzibi. Seolah-olah dirahsiakan pahala tersebut, bahkan Allah mampu memberikan tanpa batas. Itu silakan yang bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Satu peristiwa yang sangat hebat, satu perintah yang sangat hebat, nama dia ialah puasa. Yang kita sebut sebagai saum. Yang kita sebut sebagai siyam, siyam. Perintah daripada Allah berkenaan dengan puasa disebut oleh Allah di dalam suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Perintah-perintah yang lain, Allah Ta'ala sebut ganjaran. Balasan macam ini. Orang yang balik daripada haji, bersih dia. Amalan dia bersih, dosanya dihapuskan. Orang yang balik daripada umrah, sekian balasan dia. Orang yang mengerjakan sembahyang, ini balasan sekian akan dapat kepada orang yang bersolat. Tetapi untuk orang yang berpuasa, Allah rahsiakan. Apa yang akan dapat pada orang yang berpuasa? Nama dia apa? Nama dia hadiah tersembunyi. Cabutan bertuah. Kita kalau sebut cabutan bertuah di dunia, berbondong-bondong masuk dia. Berbondong-bondong sertailah, isilah borang. Mana nak tahu anda terpilih cabutan bertuah. Ke mana? Umrah. Cabutan bertuah, melancung ke Langkawi. Oh, berbondong-bondong maksud dia. Tetapi bila disebutkan kepada kita, rahsia untuk ganjaran orang yang berpuasa, Allah kata, aku sendiri yang akan balas. Tuan-tuan, Tuhan yang Maha Kaya, dia sendiri yang akan balas pada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita dapat hadiah pembesar, kita simpan. Saya pergi ceramah di mana ke Ustaz Ahmad? Itu. Dapat jam. Oi, so Dapat jam. tu yang tu. Istana bukan. Oh, bukan ni. Bukan ini. Istana yang bagi jam. Istana bagi. Oh, tuan-tuan, simpan dalam lemari. Sampai sekarang tak pakai, tuan-tuan. Anak cucu tanya, ni jam apa ni? Atau, oh, ini tuanku bagi ni, ya Allah. Jam, tuan-tuan. Oi, besar benar. Kalau raja bagi pun kita rasa, hey, bapak besarnya. Bapak saat itu orang Tuala Sekah. Orang Tuala Sekah kalau nak sebut benda besar, bapak. Dia jadi begitu. Dia tak sebut mak. Oh, dia tak sebut tuan-tuan. Orang Tuala Sekah ni, pakcik kita udah angkat pula kamera dia tu. Oh, ya Allah. Kalau kita dapat hadiah daripada orang besar pun, oi, gantung di lemari. Gantung di dinding. Padahal hadiah je pun, cop selesai masalah. Tetapi ini hadiah yang Allah janji nak bagi pada kita. Apa dia? Aku sendiri yang akan bagi pada engkau.
Mesti ganjaran dia besar, mesti ganjaran dia hebat. Yang kita duk selalu dengar, orang yang berpuasa di hari kiamat mulutnya lebih wangi daripada kasturi. Kita dengar yang tu je. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi nanti di hari kiamat daripada bau kasturi. Tapi bang, itu di hari kiamat. Jangan buat sekarang. Pukul 2 petang, tengah puasa. Pergi dekat isteri tengah tidur. Muntah isteri tu. Abang ni kurang asam betul. Puasa mulut dia macam kasturi tau. Sudah tuan-tuan. Jangan maki puasa. Hai bang. Yang bau sekarang ni memang bau. Tapi janganlah buat naya kat cucu. Muntah cucu tu. Yang di hari kiamat. Yang kita nampak, yang Nabi sebut. Orang-orang yang berpuasa akan masuk daripada syurga melalui pintu Babur Rayyan. Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yang tu yang Nabi sebut. Yang lain? Tak tahu. Jadi kita nak tahu apa yang Allah nak bagi pada orang yang berpuasa. Saya nak tahulah Ustaz. Kalau gitu, puasa betul-betul. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu nak Allah nak bagi apa. Saya pun tak boleh nak bagi tahu. Allah kata, aku yang akan balas pada engkau. Puasa dulu. Maka kita masuklah dalam bulan Ramadan ini penuh dengan ketakwaan. Sebab itu ada 3 golongan yang kalau tak buat betul-betul, kita adalah golongan yang binasa. Tuan-tuan duduklah di mana pun. Keadaan mana pun, tuan-tuan duduklah. Di situ akan ada benda yang berkaitan dengan Rasulullah kita. Berkaitan dengan agama kita. Okay, tadi abang tadi pergi ke belakang. Apa dia buat? Pasangnya kipas di atas. Satu kita pasang. Nama dia kipas helikopter. Tak pasang pun tak apalah. Setakat ni okey, Mat. Ini kalau pasang 2 ni, Mat. Yang pakai jubah tu angkat. Tak. Jenis tak pakai seluar dalam pula. Bayar ni tuan-tuan. Baik, kalau abang-abang rajin, minta Tok Siap buka. Bila dia berpusing saja, pusing saja tuan-tuan, dia punya angin sampai pada kita. Laju betul kipas helikopter ni. Tuan-tuan, Rasulullah bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Tuan-tuan cakap, angin dia laju. Rasulullah bila datang Ramadan, bila datang Syaban, bila datang Ramadan, dia bersedekah lebih pantas daripada angin yang bertiup. Tuan-tuan tengok saja tuan-tuan. Apa benda? Tuan-tuan tengok ni apa? Mimbar. Tengok aja mimbar. Ingat pada Rasulullah. Orang yang ingat pada Rasulullah. Di mana-mana pun dia akan ingat Rasulullah. Tengok mimbar dia ingat. Orang yang tak ingat pada Nabi dia tengok mimbar ni. Tongkat tu kalau jual duit tu. Astaghfirullahalazim. Dia kata tongkat mimbar tu kalau jual tu duit tu. Itu yang curi tongkat mimbar tu. Rasulullah satu hari naik tangga mimbar. Stop. Naik satu anak tangga, stop. Naik satu anak tangga, stop. Sahabat, apa Rasulullah berhenti ni. Ustaz, ini kalau imam naik tangga stop, kami tak nampak Ustaz. Memang tak nampak lah dia di belakang. Mimbar Rasulullah, tangganya ke depan. Sebab tu sahabat nampak. Apa Nabi berhenti-berhenti apa Ustaz, Nabi ni orang tolong sekah ke sahabat dia je dah. Saya translate kan. Apa Nabi berhenti, kejap-kejap berhenti ni. Rupanya malaikat datang khabar pada Nabi. Siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan. Kemudian habis Ramadan. Keluar pada bulan Ramadan. Allah tak ampunkan dosa dia. Itulah orang yang binasa, itulah orang celaka. Tu dia tuan-tuan. Nabi kata siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, habis Ramadan, dosa tak terampun. Rugi. Siapa yang ada mak bapak tetapi tak dapat syurga pada mak bapak, rugi dia. Siapa yang bila disebut nama aku buat bodoh je, rugi dia. 3 golongan ni bila Nabi naik mimbar, Nabi sebut binasa, celaka semua yang ada. Siapa dia? Yang pertama tadi saya sebut, orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dalam bulan Ramadan dalam keadaan dosa tak terampun. Masya Allah tuan-tuan. Maknanya bulan Ramadan ini bulan keampunan.
bulan keampunan. Tiba-tiba tuan-tuan, kita tak diampunkan dosa. Man shoma ramadanan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. siapa-siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah hapuskan dosa dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, azam. Mungkin kali ini puasa aku yang terakhir, sahabat-sahabat aku ramai dah tak ada. Kawan-kawan aku ramai dah pergi. Keluarga aku pun ramai dah tak ada. Aku nak buat yang terbaik kali ni. Ramadan yang terbagus. Jaga mulut, jaga mata, jaga makan, jaga semua aku nak jaga. Aku nak buat yang terbaik je. Mudah-mudahan bila aku mati, bila aku keluar daripada Ramadan ini, Allah hapuskan dosa-dosa aku. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Tapi Ustaz, penatlah saya Ustaz. Kenapa? Yalah kalau puasa tu tukar bulan malam kan senang. Siang makan, malam puasa. Abang sakit ke apa? Saya sibuk kerja Ustaz. Siang saya kerja, malam saya free. Jadi kalau kerja siang penat. Jadi sebab tu kalau boleh kita tukar puasa tu ke sebelah malam Ustaz. Siang makan. Boleh tak Ustaz? Saya rasa Tuhan faham keadaan kita Ustaz. Kau ingat Tuhan tu puas saudara kau ke apa? Nak dapat sesuatu, syurga bukannya murah dan mudah kak. Nak dapat syurga ni bukannya murah, bukannya mudah, memerlukan pengorbanan. Tapi Allah ni maha baik. Puasa hanya 11 siang, nanti maghrib, kau makanlah. Kalau sakit, berbukalah. Kalau musafir, silakan buka puasa. Kalau awak kerja terlalu teruk sangat, bukalah nanti qada balik. Kalau mengandung, bukalah. Kalau menyusukan anak, tak apa. Kalau tak puasa. Allah ni dalam keadaan sangat baik pada kita. Jadi yang mana boleh puasa dengan betul, puasalah dengan betul. Satu. Yang kedua, hidup kita selain daripada cabutan bertuah, benda yang selalu kita duk minat, nama dia viral. Makanan viral. Keluar saja dalam YouTube, keluar saja dalam TikTok, keluar saja dalam muka buku. Sedap. Sedap betul mi kari ni. Dapatkan mi kari di alamat sekian. Besok berbaring sampai ke lebuh raya, tuan-tuan. Sedap betul lah kambing ni. Oh, sedap betul lah. Tuan-tuan, berbaris macam ular kena patuk, tuan-tuan. Orang kita bila sebut viral saja, penuh. Laksa ke, mi udang ke, kari pap pula. Tapi kenapa tak memviralkan benda yang besar? Siapa-siapa yang puasa, siapa-siapa yang terawih, siapa-siapa yang sedekah, siapa-siapa yang baca Quran, siapa-siapa yang menghidupkan malam, siapa-siapa yang jumpa dengan Lailatul Qadar, sekian banyak. Buat bodoh. Lagi 10 malam terakhir, lagi sibuk Masjid India. Sunyi masjid. Setengah tempat, 10 malam terakhir, udah minta maaf. Minta maaf lah Som. Malam esok tak datang dah. Katanya. Kak Nap kan ada lagi 10 malam kan. Buat kuih. La ilaha illallah. Siap minta maaf lagi tu. Atau tak datang dah. Tak datang lah cucu pesan minta buat kai bau nu. Nah. Ada orang yang masuk 27, 25 Ramadan. Sadaqallahul azim. Kenapa simpan Quran? Mak dah khatam. Tadi dah buat majlis khatam Quran. Dapatkan telekong pun. Atau bila pula mak dah baca Quran? Tunggu tahun depan pula. Kenapa tak lagi baca kuat? Ada orang tuan-tuan Nabi Muhammad di bulan Ramadan 10 yang terakhir ikat tali pinggang ni, ikat kain pinggang ni. Pasal apa? Diketatkan pinggang kain dia. Pakai baju Allahu Akbar. Untuk apa? Menghidupkan malam, mencari Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Ayat last tu. Ayat last tadi. ليلة القدر خير من ألف شهر. Malam Al-Qadar itu, kelebihan dia melebihi 1000 bulan. Melebihi 1000 bulan.
lebih baik dari 1000. Maknanya bukan 1000. Bahasa orang Arab, alfun ni tuan-tuan, 1000. Ialah satu jumlah yang tak tahu berapa banyak. Saya ulang balik. Kaedah bahasa orang Arab ni, kalau dia guna 1000, maknanya benda tu tak tahu berapa banyak. Dia bukan 1000. 1000 tu lebih pada 1000 tahun. Sebab itu, di dalam lagu orang dulu-dulu, lirik orang dulu-dulu punya lagu, yang tulis lagu tu dia belajar. Sebab tu bila kita dengar lirik dia, sampai sekarang simpan. Kadang-kadang yang duk tulis lirik lagu sekarang ni, kita pun tak tahu. Kita tak tahu dia ni kata apa. Tak ada makna apa. Pilih yang mana. Nak janda ke nak dara. Apakah lirik lagu tu? Pilih nak janda ke nak dara. Lu apa? Aduh, jam. Apa dia tuan? Lagu orang dulu, batang selasih, permainan budak, daun selasih, dimakan kuda. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun, kembali jua. 1000 tahun kembali jua, sesat Ustaz Kazim ni. 1000 tahun kembali jua, bercerai kasih, talak tiada, yang memisahkan tanah dan kubur. Mana ada talak? Bila kahwin, mati. Mati memisahkan, tidak ada talak pun. Kubur dan tanah, cangkul dan tanah yang memisahkan. Kalau betul, 1000 tahun jumpa balik. Maka digunakan kaedah ada. 1000 tahun tu bila? Jumlah yang sangat panjang, tak tahu sampai bila-bila. Dirujuk dalam Quran surah At-Tur. Suami isteri boleh jumpa balik dalam syurga. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Orang yang beriman, ahli keluarganya, yang mengikut dengan keimanannya, mereka itu tidak akan dihapuskan dosa-dosa, tidak akan dihapuskan pahala-pahala mereka. Dan akan dihimpunkan balik mereka itu dalam syurga. Maknanya tuan-tuan, lepas mati, melalui barzah, melalui yaumul qiyamah, melalui padang mahsyar, melalui kiraan hisab yang lama, akan dihimpunkan balik kita semua dalam syurga. Bahasa Arabnya apa? 1000 tahun kembali balik. Ini lirik orang dulu-dulu. Masya Allah. Lagi? Burung merpati. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Sesak sungguh Ustaz Kazim ni. Macam mana boleh terlepas ke Taman Cerak Jaya ni? Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Ni nama dia hujung kuku ni. Ni hujung kuku. Ni nama dia tapak tangan. Kalau sebelah jadi macam ni bang. Kalau dua belah? Kalau dua belah jadi apa? Jadi doa. Walaupun dah mati, tapi doa 24 jam. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku, Ya Allah. Ampunkanlah dosa suami aku, Ya Allah. Ampunkanlah dosa arwah isteri aku, Ya Allah. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Mulutnya sentiasa mengadakan doa seolah-olah kubur di tapak tangan. Itu makna lirik lagu tu. Bila dengar ada manfaat. Walaupun mak dah mati, walaupun ayah dah mati, tapi anak tetap duk push kepala ni. Ni anak-anak yang duk anjurkan program malam ni. Ingat pada arwah ayah dia orang. Ingat pada arwah mak pak dia orang. Ingat tuan-tuan. Berapa banyak mak pak pahala dia yang dapat nikmat sekarang. Hasil daripada program ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Ulang balik yang kedua. Apa-apa sahaja yang tuan-tuan tengok, cuba bayangkan. Ada benda-benda yang Rasulullah sebut, ada benda-benda yang hampir dengan kita. Orang yang menjadikan benda-benda itu dekat dengan Allah, mudah-mudahan dia jadi orang yang hampir. Dia akan jadi benda yang dekat dengan dia. Bukan setakat di dunia, sampai di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amalan yang kedua yang perlu kita usahakan di bulan Ramadan, yang kita akan dapat ganjaran tanpa batas. Iaitu kita berlumba-lumba untuk
menzahirkan kebaikan-kebaikan, mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan pahala yang sama seperti mana yang kita lakukan. Jadi kita nak bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mempengaruhi orang lain buat baik, Datuk. Silakan, Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang saya muliakan, malam ni saya ajak Ustaz Ahmad, teman saya, jadi moderator. Yang pertama sebab saya dimaklumlah 72. Cakap pun tak apa boleh lah, tuan. Kalau tak ada orang bantu saya, terlentang saya, tuan. Yang kedua sebab Ustaz Ahmad ni hafiz Quran. Saya tak hafiz. Tanyalah surah apa pun dia boleh jawab. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara lah. Jadi tuan-tuan, saya kadang-kadang saya suka test dia. Nak tengok dia ingat ke tak ingat Quran. Hari itu saya test di ayat atas. Macam tadilah, juzuk 27. Surah At-Tur. Hari itu saya test di ayat atas. Inna a'tainakal kawthar. Elok sambung, ya Allah. Selamba dia je. Fasalli di rabbika wanhari. Ada abang di belakang cakap, aku boleh. Tuan-tuan yang saya muliakan. Manusia yang baik tu siapa dah? Man da'a ila Allah Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Baik, itu ayat dia. Manusia yang baik ni siapa dia? Dia buat satu benda yang baik dan orang ikut akan dia. Selama mana benda baik tadi yang dia buat, orang ikut akan dia, selama itulah dia dapat pahala. Contohnya apa? Ni, nama dia saf. Zaman Rasulullah dulu mana ada kapek saf macam ni, Mat. Zaman dulu, disuruhnya meluruskan saf. Bunyi dia? Stawu sufufakum. Luruskan saf. Jenuh tuan-tuan nak luruskan saf. Sayyidina Umar bawa tongkat. Dia cek satu-satu. Sama ada saf. Baru dia sembahyang. Allahu Akbar. Tu Sayyidina Umar. Tetapi bila ada orang mencipta kapet. Kapet tu pula ada saf. Masing-masing ikut saf. Dengan sebab dia cipta satu kapet yang ada garisan soft ni, satu dunia sekarang buat kapet, ada garisan soft. Dapat pahala dia. Ni, orang yang menjadikan benda baik dia untuk ditiru oleh orang yang lain. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang timbul persoalan, Nabi tak buat. Bida'ah. Soft ni pun Nabi tak buat. Tuan-tuan, bakar je kapet ni, tuan-tuan. Buang je kapet ni. Nabi sembahyang atas pasir. Bakar kapet ni. Kipas ni lagi tak ada. Jual balik pada penjual tuan ni. Dah, jangan cakap macam itu. Islam sentiasa memberikan kepada kita satu peluang untuk mendapatkan pahala melalui sesuatu benda yang kita buat selagi mana tidak ada dalil larangan haram mengerjakannya. Larangan mengerjakannya. Tak boleh mengerjakannya. Selagi mana dibuat, boleh dibuat, silakan. Maka datanglah kepada kita semayang dalam bulan Ramadan. Nama dia semayang tarawih. Ada yang buat 8, ada yang buat 10, ada yang buat 20, ada yang buat 60, ada yang buat 40. Tu pulang. Yang tuan-tuan nak bergaduh, Ustaz? Saya Ramadan bergaduh. Saya bergaduh, Ramadan. Pukul 10 tak sembahyang lagi tarawih. Bergaduh bila dengan imam. 8 lah imam. Apa pula 20 lah. 8 lah. 20 lah. Yang tak sembahyang tengok. Bila nak start ni? 8, 20, 8. 8, 20, 8. 88, 20. 20, 88. Besok dia tikam nombor tuan-tuan ni. Abasal langkau ni hari ni tuan-tuan duk bergaduh tak habis-habis lagi. Tuk Mekah buat 20. Lah nak ubah pula jadi 10 pula. Terpulang lah. Ustaz saya nak buat 20. Masjid buat 8. Ikutlah masjid buat 8. Balik rumah kan sambung balik. Ustaz saya nak buat 8. Dia orang buat 20. Kau buat 8 kau cabut balik. Simple. Ustaz saya nak buat 10. Silakan. Saya langsung tak nak buat Ustaz. Astaghfirullahalazim. Benda sunat je. Ini pun budaya Jepun. Budaya Jepun tu Haji. Kenapa tak sembahyang tarawih bang? Sunat Jepun. Nampak? Kenapa tak sembahyang tarawih? Sunat Jepun. Cuba tukar sunat Korea. Jepun tak habis-habis misal. Abang tak sponsor ke Masjid Ceras Jaya?
Ambil satu malam iftar bang. Tak pernah kita sponsor orang buka puasa bang iftar. Sunat Jepun. Sampai bila nak budaya Jepun ni tuan-tuan? Sebila tuan? Jepun. Bang tak Sarawak bang. Sunat Jepun. Cuba ubah. Sunat maknanya apa? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Bang, abang tak masuk satu malam bang buka puasa bang. Sunat. Rugi abang tak buat. Baru datang. Sekarang ubah sikit. Sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tukar. Selagi mana tuan-tuan buat sunat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Selagi itulah orang tak buat. Jom kita buat satu benda yang menjadikan orang ikut kita. Lepas sembahyang subuh, buka Quran. Tok Imam buka Quran, makmum buka Quran, satu muka surat selepas sembahyang subuh. Mat, wa basyiril ladzi وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. laju sangat Mat. Bacalah dengan tahqiq. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Saya makmum pun ikut. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. أن لهم جنات Dengarlah banyak sangat. Pendek-pendek lah. أن لهم جنات تجري Jannatu ke jannatin? جنات تجري من تحتها الأنهار Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama. كلما رزقوا منها من Panjangnya. كل Jadi yang apa Quran dia, saya tak hafal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bayangkan imam baca pendek, makmum yang tak lancar boleh ikut. Wa basyiril ladina amanu. Nampak? Makmum semua ikut. Dapat satu muka surat selepas subuh. Ada Nabi buat, Nabi tak buat macam tu. Tapi kita buat. Jangan cakap bid'ah pula. Nabi tidak pernah membaca begitu. Sudah tuan-tuan. Lepas sembahyang subuh bagi salam, main TikTok. Nabi tidak pernah main TikTok. Dengan sebab kita buat tuan-tuan, kita boleh habis 15 juzuk sepanjang Ramadan. Sebab apa? Sebab kalau kita masuk tim tadarus, yang masuk orang yang dah pandai. Orang yang dah lancar. Ji, masuk tim tadarus Ji. Tak apalah, kau orang je lah. Nampak tak? Kita aja masuk bukan aja ketawa. Masuklah Haji. Tak apalah. Actually, nampak tu. Actually tak habis. Tak habis-habis. Actually, I tadarus dengan I punya wife. Bang, masuklah bang. Siapa dia tak nak masuk? Sebab tak lancar. Tahun lepas dia dah masuk. Asal dia baca je orang tepuk lantai. Innal ladzina kafaru sawa'un. Sawa tu 4 harakat, 5 harakat. Sawa'un. Lagi 4 orang kata apa? Tak habis lah kita tahun ni. Macam mana boleh masuk tim aku pula? Terasa dah hamba Allah tu? Memang terasa. Masuk malam kedua, dia tak join dah. Dia duduk kat ujung tu. Balik langsir tu. Baca seorang-seorang dia. Kita pergi tanya dia, Ji, kenapa tak masuk tim tadarus? Asyik aku baca, salah. Asyik salah aku baca. Baik aku baca seorang, betul semua. Eloklah Ji, teruskan usaha anda. Usaha tangga kejayaan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita malas membimbing. Ji, Haji baca cantik. Suara pula macam Ismail Hashim. Ji, bagus Ji. Sekarang Haji ikut saya baca. Baca sikit. Habis kita baca, habis dia baca. Giliran Haji Manak pula. Giliran Haji Dollah pula. Giliran Haji Osman pula. Mai Haji Bidin pula. Sambung balik dengan Haji yang tak lancar tadi. Lama-lama dia boleh masuk. Itu satu cara. Cara yang kedua, baca ramai-ramai. Innal ladzina kafaru
Sawa'un alaihim. Nampak? Yang tak lancar pun ikut. Yang lancar pun ikut, yang tak lancar pun seolah-olah lancar aja. Pasal apa? Pasal pendek. Tu saya seronok dengar imam tuan-tuan sembahyang tadi. Saya suka tak? Waladdallin. Amin. Kemudian dia diam. Kita membaca Fatihah kita. Elok kita amin, dia pun sambung. Wattini wazzaitun. Sempat kita baca Fatihah. Setengah tu imam peduli apa kau? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ahad. Surah apa dia baca? Nasib baik ada ahad tau. Maknanya kita tahu tu surah Al-Ikhlas. Buatnya dia sebut Isnin. Surah apa La ilaha illallah. Cantik, tuan-tuan. Sebab di sini bukannya semuanya sihat. Ada yang sakit lutut. Ada yang bangunnya lambat. Maka baca. Setengah tempat pun kita tak nafikan. Ada yang terlampau sangat. Makmum pula gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati lah pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni Fatihah ke musabaqah kau ni? Yang ni pun tak kena bang dalam sembahyang tarawih bang. Jangan duk ulang-ulang ayat. Bila nak rukuk ni? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sudah tuan-tuan. Sebab tu dia kena baca tadwir. Jangan laju sangat macam negara seberang. Allah ahad Allah 8 minit 20 rakaat. Selamat tuan-tuan. Yang tu tercabut kepala lutut je. Dan janganlah lama sangat. Bersederhanalah. Supaya jadi seronok. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pasang aircon. Tuan-tuan bubuh speaker yang bagus. Kapet yang cantik. Imam yang bagus. Makmum rasa apa? Selesa. Habis semayang pula dijemput pada semua jemaah untuk menikmati jamuan more. Allah. Tiap-tiap malam pula ada orang yang buat jamuan more. Allah. Seronoknya hidup. Datang pula buka puasa, penat-penat kerja, tuan-tuan datang ke masjid. Siapa-siapa yang bagi orang buka puasa, datang kepada dia. Pahala apa? Macam mana orang tu berpuasa, pahalanya dapat pada dia. Tapi abang-abang, jangan pula abang-abang. Dah masuk waktu ke, Mat? Dah masuk isyak belum? Belum. Dah, lagi seminit. Jangan tuan-tuan tak makan pula buka puasa tu. Din, jangan makan, Din. Kalau kau makan jamuan ni, pahala kau puasa dapat kat dia. Ini pun bengong je ke, tuan-tuan? Dan yang mana bagi orang buka puasa, pahala dia katakan 400 orang buka puasa di bawah. Dia dapat pahala 400 orang berpuasa. Itu yang dia duduk dalam kereta dekat parking tu. Dia duduk tengok orang buka puasa dengan isteri dia. Ramai som. 400 orang ada som. Itulah banyak pahala kita bang. Sebab tu hari ni abang tak puasa. Ini pun masalah juga. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. 2 dah. Kita dah dapat 2 perkara yang perlu kita perbanyakkan di dalam bulan Ramadan supaya kita mendapat pahala tanpa batas. Bighairi hisab. Baik. Amalan yang ketiga yang perlu kita usahakan tuan-tuan dirahmati Allah. Ya. Sebab itu dalam Al-Quran kita nak berbincang pada perkara yang ketiga ini, iaitu betapa pentingnya ataupun perlunya kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan salah satu pahala yang tanpa batas. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kita nak biarlah bulan Ramadan ini bulan perdamaian dan bulan kemaafan sesama kita. Silakan Datuk. Baik, tuan-tuan, kita baru saja melepasi nisfu Sya'ban. Malam yang sangat istimewa pada kita. Tetapi ingat, ada 2 orang yang amalan dia tak diterima pun. Pada malam nisfu Sya'ban itu tak terangkat pun. Pertama, orang yang syirik pada Allah. Kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Nah, tuan-tuan.
Putus silaturahim pasal apa? Berebut harta. Putus silaturahim kerana apa? Sempadan tanah. Putus silaturahim sebab apa? Kecil hati. Putus silaturahim sebab apa? Bendera politik. Sampai sekarang tak bercakap. Kenapa bang tak bercakap dengan dia bang? Dia belah lain, abang belah lain. Kita tak sama. Kita kan satu. Abang, diam kau. Cakap banyak pula. Kau aku putus silaturahim dengan kau pula. Sudah entah ni. Oi, banyak salah tu sekarang ni. Kalau awak sayang pada diri awak, sambung silaturahim. Itu anjuran di dalam nisfu Syaban. Sekarang kita nak masuk Ramadan. Gerbang kepada Ramadan sudah pun melepasi separuh dah. Syaban adalah gerbang dia. Tiba-tiba kita masih lagi mencari jalan macam mana untuk mengelakkan majlis ilmu. Maka masuklah kita dalam Ramadan tak ada ilmu. Sudah. Ustaz masuk subuh 6.20. Imsak 6.10. Soalan saya, Ustaz, boleh makan lagi ke 6.11? Imsak 6.10. Subuh 6.20. Macam mana cerita, Ustaz? Ustaz, saya makan sahur tadi, Ustaz. Saya sahur tadi, Ustaz. 6.30. Oh, lama pula, abang. Lambat sahur, abang. Yang lambat dia punya masuk subuh, abang, ya. Sebab saya tunggu Tok Imam ni, Tok Bilal azan. Jadi sampai 6.30 pun dia tak azan lagi. Saya makan lah. Mungkin itu rezeki pada Allah lah kan. Sudah, tuan-tuan. Yang Tok Bilal tertinggal kunci di rumah. Patah balik, tuan-tuan. 6.30 duk makan nasi lagi. Sahur apa ni? Bang, dah habis? Diam kau. Bilal belum azan. Boleh tak? Ada orang tanya pada saya, Ustaz. Bulan Ramadan boleh tak korek hidung? Sampai sekarang dah 72. Masih tanya lagi. Batal tak? Sampai mana had abang korek hidung? Habis jari, Ustaz? Ya. Dalam betul, bang. Jarang orang korek. Melainkan dulu waktu COVID. Sampai ke atas ni COVID ni. Yang tu kena tanya betul tu. Batal tak tu? Yang jolok tu. Saya tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Seminggu 2-3 kali jolok. Masuk TV. Nak masuk TV, kena ada surat pengesahan bebas COVID, sihat, semua doktor. Asal masuk TV, jolok. Asal jolok, masuk TV. Tak boleh kautim pula dengan nurse tu. Nurse, saya tak ada semua nurse. Minggu lepas dah buat dah 2 kali. Takkan ni jolok sikit udah lah. Rap dia bagi entah. Aduh. Letih aku tengok nurse ni. Yang tu batal tak batal? Tu kena belajar. Ustaz, saya buasir. Soalan, bila bulan Ramadan, siang tu keluar pula buasir saya, Ustaz. Soalan, saya jolok balik ke dalam, Ustaz. Batal tak puasa saya? Nampak? Batal. Nampak, tuan-tuan? Astaghfirullahalazim tu. Yang bawah tak menjawab, atas pula menjawab, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu, apa kata sebelum kita masuk Ramadan, clearkan dulu benda ni. Tuan-tuan untung duduk di masjid ni. Allah, saya tengok masjid ni pun saya tahu. Aktif, bagus, bersih. Jatan kuasa pun okey. Kuliah maghrib pun banyak. Makcik yang sediakan makan tu pun Allah. Hari ni masak apa? Nasi goreng, Ji? Bihuk, mie rebus. Allah. Untuk berapa ratus orang, Ji? Untuk berapa ratus jemaah malam ni? 400. Yang datang 600. 200 dalam zon kritikal sekarang. 400 yang datang 600. I say, man. Ini kena semayang kat sah belakang ni. Lambat habis. Yang semayang sah depan, silap dekat depan. Yang paling tenang dan tawaduk imam. Takkan dia orang tak simpan. Bismillah. Bukan imam sini lah. Dia Afrika. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah. Jomlah kita masuk dengan ilmu. Macam mana kita masuk dengan semayang. Okey. Tak habis-habis bergaduh, tuan-tuan. Sebab tu bergaduh. Sebab tak ada ilmu. Nabi tidak pernah berselawat ketika tarawih. Kenapa kau orang selawat? Dia marah saya tahu. Dia datang sekolah pondok saya. Dia semayang tarawih. Saya jadi imam.
Ustaz lain jadi Bilal. Habis salam. Salam minallahi ta'ala wa ni'mah. Besok pagi dia jumpa saya di office. Ustaz, Nabi tidak pernah berselawat dalam solat tarawih. Ustaz buat bida'ah Ustaz. Saya jawab, saya pun tak ada fadlam subhana malikil ma'bud dalam semayang tarawih. Saya tak buat. Ustaz. Semalam saya semayang di surau sekolah Ustaz. Ustaz buat. Saya tak baca dalam tarawih. Ustaz, inilah kata Ustaz. Tak tahu dah, nak panggil menipu pun tak tahu lah. Bang, saya tak ada baca dalam tarawih bang. Saya baca tu lepas semayang tarawih. Mana ada saya baca Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada bila dia sebut Subhanal Malikil Ma'bud. Tak ada bang. Mana ada bang? Mana ada tu? Rabbi firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afu anni. Mana ada dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada bang? Yang saya selawat, yang saya zikir tu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bila saya bagi salam, itu maknanya dah habis mayang. Nak buat apa pun terpulang. Habis-habis salam, pergi tandas. Mana dia? Tandas kejap. Tak apa. Ada Nabi Muhammad sembahyang tarawih pergi tandas? Tak tahu pun tak. Pergilah. Habis-habis sembahyang tarawih di rumah, kita imam, isteri makmum. Malam besok makmum, suami, isteri imam. Lagi parah dia tuan ni. Habis-habis suami jadi imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Som. Bukan kau beli laksa ke tadi, Som? Abang nak makan ke? Boleh juga. Atas sejadah makan laksa. Ngop. Habis makan laksa, dikumur. Telan pula kumur dia. Allahu Akbar. Boleh. Yang tak bolehnya makan laksa dalam semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa. Telan pula. Yang tu yang batal. La ilaha illallah. Apa masalah selawatnya? Tak ada masalah. Ustaz, kalau kami tak nak selawat, terpulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia. Ayah kita dari kampung datang. Tanya pada orang sebelah dia. Tak ada selawat ke? Masuk neraka. Oh, sudah. Yang ni yang parah. Nak baca. Tak baca, sudah. Simple. Orang yang ada ilmu, dia ikut. Nak baca boleh, tak baca boleh. Habis tu kenapa tu imam baca? Supaya beri rehat pada tu imam. Beri rehat pada jemaah. Ada yang nak ketandas, ada nak lunjuk kaki. Tengok abang kita tu. Baru umur 28 dah lunjuk kaki dah tuan-tuan. Udah bersila tu. Mat, kita dah bercakap hampir sejam, Mat. Sejam tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya bercakap ni dah hampir sejam. Terasa tak? Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan bercakap. Yang terasa saya tu. Tuan-tuan nak terasa apa? Tambah Pak Ji ni. Lagi tak terasa apa langsung tuan ni. Tapi bila semayang lengur. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Aduh, bangun pula. Sebab tu dia bagi rehat. Betulkan kaki balik. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala. Itu tujuan dia. Supaya jadi seronok, tak terasa. Dah habis 20. Makcik tak terasa langsung ustaz. Oh, dia mau buat 20 rakaat. Sedar-sedar dah habis. Rupanya dia tidur balik tiang sedar. Memang tak sedar. Entah. Itu tujuan dia. Jadi bila kita ada ilmu, kita takkan gaduh-gaduh. Takkan gaduh. Kan? Yang sekarang ni bila ada ilmu, dia tak faham ilmu tu. Sebab tu saya dengar satu ustaz kata, siapa yang tak datang semayang fardu berjemaah, berdosa. Datang semayang fardu berjemaah itu ialah wajib. Oh, sudah. Tak datang, tak sah semayang. Dahsyat gila ustaz ni. Dia cakap kalau siapa yang dengar azan di rumah dia, tak datang semayang di masjid, tak sah semayang dia, berdosa dia. Wajib datang, melainkan sakit, uzur, hujan. Dahsyat.
Betul ke dia cakap? Betul. Tapi mazhab Hambali. Syafi'i, Maliki, Hanafi kata hukumnya Sunat muakkad. sunat muakkad, fardu kifayah. Bukannya wajib. Bila ada orang datang, yang lain tak payah. Dia diam di rumah. Tetapi datanglah dapat pahala yang besar. Tapi bukan kata bila semayang di rumah tak sah. Itu bagi Hambali. Kita di sini mengamalkan Syafi'i. Bila kita faham tentang ilmu, selamat. Saya tak boleh bawa fahaman saya paksa, tuan-tuan. Ikut saya. Engkau siapa engkau? Sebab tu kita pegang betul-betul bila ada ilmu, senang hidup kita. Yang jadi susah ni, tuan-tuan, ialah bila tidak ada ilmu. Yang kedua, tuan-tuan, sebelum kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, jom kita cari jalan. Macam mana supaya kita boleh bersedekah. Yang ni kita tengok di Mekah ke di Arab. Tarik tangan, Mat. Nak ajak buka puasa. Lari kita. Kita ada kawan di hujung tu. Dan, mana Dan? Kawan kita ajak buka puasa sekali. Tu arah tu lah. Aku support tu arah ni pula besar pula boleh lah. Duduk berebut-rebut, tuan-tuan. Nak bagi orang makan makanan dia. Allah. Yang kita pula di sini malam ni moral saya. Jadi saya nak 10 mangkuk tingkat. 10. Sebab nak ariaskan pada saudara-saudara saya. Kalau kau ambil 10 mangkuk tingkat, kami di masjid nak makan apa? Pandai-pandai korang. Ini sponsor ni aku tahu tu. Bang, sayang bang. Minta balik. Apa bagi dekat saya ini je? Mana isinya? Saya sponsor tau. Rupanya dia ambil satu bahagian je. RM1. Rasa-rasa macam dia buat satu RM6,000 semalam tu. Tuan-tuan, jom. Jom. Ada setengah orang diletakkan 4 kurma. 5 biji kurma. Duduk menghadap. Duduk tunggu azan. Dah ambil siap-siap seorang sebiji. 7.15 pegang. Maghribnya 7. Maghrib apa maghrib? Tu subuh. 7.29. 7 suku dah pegang. Lapar betul. Itu dengar bila sebut ya, ngak terus tuan. Oh naya. Padahal Bilal tu dia testing. Cubaan 1, 2. Allah, dia faham Allah. Ngak. Cuba. Sudah. Din. Macam mana Din? Aku dah telan Din. Dia ambil siap-siap tau. Datang pula orang yang nombor 6. Duduk sekali. Tak ada kurma. Siapa suruh lambat? Gini. Apa salahnya kau belah dua? Awak separuh, kita separuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Besar pahala. Elok dia makan separuh kurma dia. Dia buat keluar pula. Seplastik dia punya tuan-tuan. Astaga. Bawa balik separuh aku. Astaghfirullahaladzim. Ganahnya tuan-tuan. Jomlah hidup berkasih sayang. Sebab tu orang dulu-dulu bila nak buka puasa. Masya Allah. Dan hantar dekat rumah Mak Long. Sen, hantar rumah Mak Cik Nap. Cakap dekat dia, Ramak nak balik pinggan tu. Gula, buah Melaka. Cakap tau, mak nak balik. Okey. Bila pulangkan balik kosong, astaghfirullahalazim. Bila pulangkan balik, bagi buah Melaka, dapat buah perak. Bagi buah Melaka, dapat balik buah Terengganu, black and white. Hanya modal dia hanyalah buah Melaka, tapi Masya Allah. Sekarang, bang, tak nak kasih ke dengan orang sebelah lauk kita beli kat pasar Ramadan ni. Kita pun beli so. Dah lah queue panjang. Parking pula jom. Kau senang nak bagi kat dia. Nak pergi beli sendiri lah. Aduh. Sayang tuan-tuan. Pahala makin hilang. Dulu-dulu kalau datang sahur. Dikatoknya gendang. Jalan ke kampung. Sahur. Sahur. Sekarang cuba buat tuan-tuan. Sahur. Dilestik. Sahur. Pisik. Aduh. Heran tuan.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang sekolah kami di Ipoh, Pusat Pendidikan Al-Barakah. 21 tahun. 21 tahun, mula-mula saya buat Qiyam Mulail setiap malam sepanjang Ramadan. Sekolah saya ni, Abang Haji, di Manjui. Sekarang ada cawangan baru di Sungkai. Kampung Menderang, Sungkai. Saya buka sekolah 2005. 2006, tuan-tuan, saya buat program apa? Qiyam Mulail setiap malam sepanjang Ramadan. Malam pertama Ramadan, malam ni Qiyam. Pukul 4 pagi, habis pukul 5. Yang mula-mula join saya 8 orang. Saya buat 8 orang. 8 orang. Pagi-pagi. Lepas habis semayang, pukul 5, sahur. Makan je mana ada sahur. Lepas tu subuh. Lepas subuh baca Quran. Sekarang tuan-tuan, 300 sampai 400 orang. 300 sampai 400 orang Qiyam Mulail setiap malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahun yang pertama, saya buat seminggu gitu. Makcik-makcik yang semayang Qiyam Mulail dengan saya ni, duduk dekat dengan pondok. Datang jumpa saya di office. Dia kata, Ustaz, kami ni nak jumpa Ustaz banyak hari dah. Tapi Ustaz nampak sibuk. Nak mengadu pada Ustaz. Mengadu apa, Kak? Macam ni, Ustaz. Bila kami tidur, dalam pukul 3.30, pukul 3 begitu, ada orang ketuk pintu, cakar dinding. Bila kami buka, tak ada orang. Dia cakar dinding. Husi. Husi. Kita bakar je. Dia cakar dinding tu. Bila buka, tak ada orang. Kadang-kadang Ustaz, dia tarik selimut kita orang. Jadi, saya tanya dia. Dia kata, bukan aku. Tanya ni, bukan aku yang tarik. Ada siapa yang tarik selimut kita orang? Kami takut, Ustaz. Bila kita semayang tarawih di surau, kita ni berlima, bersembilan, 10 orang je, Ustaz. Kami 8 perempuan, Ustaz 3-4 orang laki-laki. Tapi bila sebut, amin. Rasa macam ramai, Ustaz. Sudah. Takut makcik, Ustaz. Saya kata, saya tak tahu nak jawab lah makcik. Kebetulan, pertengahan Ramadan, saya jumpa satu tok guru di pondok dia. Saya ada ceramah lepas tarawih di pondok dia. Saya tanya pada dia, Tuan, saya baru buka sekolah pondok di Ipoh. Sekarang kami buat Qiyam Mulail setiap malam. Bagus. Masalah dia, dia dengar bunyi cakar dinding, ketuk pintu. Bila buka tak ada. Bila tarik nak tidur, dia tarik je selimut. Bila semayang, rasa macam ramai je dalam surau tu. Apa benda tu, Tuan? Bagus. 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 Alhamdulillah. Itu tandanya sekolah kamu nak jadi terkenal, sekolah kamu akan datang ramai orang. Bagus. Ya ke, Tuan? Ya. Soalan saya, siapa mana aku tahu? Jin ke, malaikat ke, setan ke? Kalau setan, tak ada pula. Dia kena rantai. Tuan-tuan, dia cakap tu 20 tahun yang lepas. 20 tahun yang lepas dia cakap. Apa yang dia cakap betul, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak kenal sekolah saya, tuan-tuan ni bukan orang Malaysia. Somalia ke mak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak kenal Ustaz Kazim ni, tuan-tuan ni confirm orang Afrika Selatan, tuan-tuan. Kalau orang tak kenal sekolah saya Al-Barakah, tak tahu lah, tuan-tuan. Lah ni ada 192 orang pelajar. Yang datang melawat tahun lepas, saya tuan-tuan, hampir 400 bas yang datang melawat. Tiap-tiap hari orang melawat, semua datang, tuan-tuan. Apa yang dia cakap betul. Dan sekarang Qiyam Mulail setiap malam. Kami tak sabar nak Qiyam Mulail, tuan. Salah satu imam dia ni dia. Dialah Bilal. Nah. Bilal boleh Bilal? Boleh. Cuba buat tengok Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahwan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijaz. Allah.
أكبر الله أكبر. Jadi tuan-tuan, kalau nak dengar azan macam-macam bahasa, datang sekolah dia tuan. Saya jadi imam, satu rakaat bacaan lain, satu rakaat bacaan lain. Dia orang datang bukan nak sembahyang, tengok imam. 2 rakaat bacaan lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah lagi 3, 4 lain pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah lagi rakaat 5, 6 lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedar-sedar 20. Tidur Ustaz? Tak, memang jaga Ustaz. Kita buat supaya orang rasa seronok dengan sembahyang tarawih. Kita buat macam-macam tuan-tuan. Salah satunya apa? Bagi jamuan orang. Sebab tu tuan-tuan di sini pemurah sangat. Berebutlah cari jalan. Macam mana boleh datang. Nu adik-adik kita jadi datang. Bagi makan. Saya lantik budak-budak tu jadi Bilal tuan-tuan. Supaya mereka tak berlari di belakang. Din, malam esok Bilal. Boleh? Praktis. Subhanallah malikil ma'bud. Bagi tahu kawan-kawan. Besok kamu Bilal. Penuh dalam surau. Geng dia tuan-tuan. Okey, jangan bising. Siapa yang bising, ustaz tak bagi duit. Diam semua tuan. RM5 sekali sembahyang tarawih. Habis sembahyang beratur. Malam ni yang akan bagi sumbangan Haji Dola, Haji Razak, Haji Wa'a, Haji Bidin, Haji Ngah. Berbaris di sini. Bagi duit raya. Budak-budak datang bersalam. Malam pertama dapat duit raya dah. RM1 seorang. Beratur. Malam lain, orang lain. Malam lain, orang lain. Kita bagi duit raya pada bulan Ramadan. Dan kita cakap pada budak-budak, pagi raya nanti kalau datang rumah kami, tidak ada lagi duit raya. Sebab kau dah dapat selama sebulan. Modalnya cuma RM1 saja. Beratur RM1. Orang lain, malam lain. Orang lain, malam lusa. Lama-lama tuan-tuan, budak-budak dia. Siapa yang bising, CCTV rakam. Dia. Lama-lama diam kan. Sebab tu budak-budak ni lah yang bagi seronok tarawih. Tuan-tuan marah buat apa? Hei, bising ni. Hei. Lari budak tu. Pakcik tu orang Jepun ke? Doh, hai, besar-besar dah, hai, kejadah, hai. Mereka lah yang bagi seronok. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Sallallahu wasallam alaihi. Seronok. Try tak. Cuba kita buat. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu. Apa tu? Tuan-tuan dengar apa? Bila nak habis? Yang belah sini menjawab. Amal lagi. Faham tak? Begini Tok Siok tengok dia orang. Tuan-tuan, jomlah kita hidup dengan kasih sayang. Bukan dengan bermusuh. Ini tak betul, ini tak betul. Yang betul apa engkau? Salah memanjang. Jom kita hidup berkasih sayang. Hidup tolong-menolong. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Ramadan pada kali ini yang terbaik. Jadi tuan-tuan, saya tutup. Kita tutup ceramah malam ni dengan satu doa tuan-tuan boleh amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Saya selalu baca, semalam saya di Pulau Pinang, ada makcik tu dia kena ada 3 kanser. 3 kanser dia kena ustaz. Kok kena kanser 3 jenis. Meriahnya. Itulah ustaz. Kanser akak ni orang lain tak pernah dapat. Akak seorang je dapat. Itu yang baru TV panggil akak masuk. Oh betul akak dapat kanser. Dapat masuk TV kak. Orang lain susah masuk TV kak. Dia tengok je muka saya tau. Dia tengok je. Tapi saya kata tak kurus pun kak. Akak dah buat 67 kali kemo Ustaz. Badan akak dulu besar lagi, sekarang kecil sikit. Untuk akak dapat kanser, kurus badan akak. Orang lain jenuh nak menguruskan. Ustaz ni biar betul. Saya mengajar kak, kita enjoy dengan masalah kita. Kita enjoy dengan penyakit kita. Sebab apa? Allah bukan benci kita.
Allah sayang kita. Sebab tu dia bagi kita penyakit. Dia bagi kita ujian. Pasti dia sayang pada kita. Dia nak hapuskan dosa. Boleh faham kak? Kalau akak suruh saya baca, saya baca. Tapi panjang kak. Kak baca sendiri di rumah. Yang pertama, surah Al-Fatihah 7 kali. 7 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Bukan surah Al-Fatihah 7 kali itu. Al-Fatihah. 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 Oh, senang je tu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang ketiga, tuan-tuan ikut saya baca. La ilaha illallah. La ilaha Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus Samawat. Wa Rabbul Ard. Wa Rabbul Arshil Karim. Sekali ya baca doa tu. Ustaz, macam mana nak dapatkan doa tu? Nanti tuan-tuan pergi ke tempat Al-Barakah tu, minta pada dia. Dan yang terakhir, surah Ar-Ra'du, ayat 31. Sama tolong bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Baik, itu surah Ar-Ra'd ayat 31, tuan-tuan baca 31 kali. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Sampai jami'a saja. 31 kali, bila habis baca doa. Kalau boleh tuan-tuan, bulan Ramadan nanti selepas sembahyang tarawih penutup daripada witir kita, selepas tu la ilaha illallah, la ilaha, baca doa tu. Habis doa tu. Minta sihat, minta anak kita dipelihara Allah, minta kita ini mati dalam iman, minta kita dibuangkan sifat hasad dengki, minta kita ni diberikan kesihatan. Hari ni kita takut tuan-tuan, anak bunuh kita. Anak bunuh mak yang dia duk kandung dalam perut ni, yang dia lahirkan, yang itulah bunuh dia. Takut tuan-tuan. Minta pada Allah. Jadi kami di pondok kami itulah amalan dia. Bulan ni kami baca yang ni, malam ni kami baca yang ni, minta. Jadi tuan-tuan, baca Al-Fatihah 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, La ilaha illallah Al-Azimul Halim sekali, sampailah Quran Ar-Ra' ayat 31 kali, minta kesembuhan, kesihatan, diberikan urusan yang mudah kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dah melawat ke sekolah saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum melawat, tuan-tuan nak melawat, jomlah. Yang paling dekat di Sungkai. Ada 11 ekar. Sekarang dalam proses pembinaan, belum siap sepenuhnya. Datanglah. Nak makan nasi, lauk, gulai kawah, batang pisang. Datang. Nak kutip durian. Musim durian dah habis. Okay, dulu, waktu gugur hari tu, kami tak kutip di tanah, kami tahan. Okay, tak ada. Durian gugur, ya tahan. Sebab itu satu cara bagaimana nak mengosongkan pondok dengan cepat. Boleh ganti orang lain. Yang benar faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Jadi, kalau tuan-tuan nak bantu sekolah saya tak minta derma. Saya tak minta derma, tuan-tuan. Saya hanya minta tuan-tuan derma, dapatkanlah produk-produk Al-Barakah tu, kopi ke apa ke. Semuanya itu adalah untuk menampung sekolah Al-Barakah yang ada 192 warga emas yang kami pelihara dah 21 tahun. Yang saya bela ni tuan-tuan, yang tak ada kaki, yang tak ada tangan. Yang saya tak bela, yang tak ada kepala. Yang tu semua. Jadi kalau tuan-tuan nak tolong, dapatkanlah di luar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih
Pada yang bahagia Datuk, terima kasih kepada tuan-tuan, seluruh ahli jawatankuasa penganjur. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.